Siapa sangka Mami Monster yang kita kenal sejak kecil lagi rupanya lahir di bumi Melaka ini. Mami Jonker House bukan sekadar tempat membeli tetapi sebuah ruang mengenang cita rasa zaman kanak-kanak dan kisah sebuah legasi. Kisah Mami bermula di Melaka sejak tahun 1971 lagi. Apabila seorang usahawan bernama Datuk Pang Chin Hin mengambil langkah pertama membina syarikat kecil pengeluar mi segera. Jenama pertama mereka diberi nama Lucky. Namun sambutannya biasa-biasa saja. Tidak ramai yang mengenali, tidak ramai yang peduli. Hinggalah satu hari, Datuk Pang dan anaknya, Ti Chu, melihat satu pemandangan yang mengubah segalanya. Pekerja ladang membuka pek mi Lucky dan menikmatinya mentah terus dari bungkusannya ditabur serbuk perisa. Dari situlah tercetus idea berani. Lucky diubah, diolah menjadi snack rangup baru dan 3 tahun kemudian lahirnya Mami Monster, snack mi segera tempatan yang kini menjadi kegemaran generasi demi generasi. Bermula di Melaka pada tahun 1972, di sebuah kilang kecil tercetuslah ilham mencipta mi segera tempatan yang akhirnya menawan dunia. Snack Mami merupakan jenama yang menemani pelajar di asrama, anak kecil di sekolah dan keluarga-keluarga di Malaysia. Dari produk tempatan ke rak pasaraya lebih 80 buah negara. Sejarah ini membuktikan bahawa sesuatu yang kecil di tangan mampu menjadi sesuatu yang besar dalam hati di seluruh dunia. Di ruang ini, pengunjung dapat merasai sendiri proses penghasilan mi Mami. Dari dough yang lembut ke helaian mi halus, segalanya diuli dengan tangan sendiri. Sebuah pengalaman istimewa menghidupkan rasa ingin tahu tentang bagaimana sebungkus mi yang ringkas terhasil dari titik awal di dapur kilang. Hai, nama saya Farah Anissa. Hai, nama saya Ashikin. Kami daripada Shah Alam. Hari ini kami datang lawat ke kilang Mami. Kami datang ke sini untuk mengetahui macam mana produk Mami dihasilkan di kilang dan juga kami juga experience sendiri macam mana pembungkusan Mami dibuat. Seingat saya daripada kecil lagi, saya memang suka makanan Mami. Baru saya tahu rupanya Mami bukan hanya ada yang keropok kita selalu makan tu, tapi ada pelbagai jenis lagi. Maggi, keropok, produk-produk yang lain. Mami pun ada ekspor produk-produk Mami ke 80 buah negara luar. Mami bukan sekadar soal rasa tapi juga sebuah seni. Setiap goresan ini menyimpan cerita tentang tangan yang melakar, tentang hati yang mengenang masa silam. Pada tahun 2011, nama Mami tidak lagi dikenal di pasaraya tempatan. Mr. Potato, iaitu sebuah jenama naungan di bawah Mami Double Decker, telah melangkah ke pentas dunia. Melalui perjanjian selama 3 tahun sebagai snack rasmi Manchester United, wajah pemain legenda seperti Wayne Rooney, Park Jin-sung dan Ryan Giggs terpampang di atas pek Mr. Potato edisi khas. Iklan Mr. Potato dipamerkan di papan digital Old Trafford, memberi identiti tempatan pada sebuah jenama global. Semangat kerjasama ini bukan sekadar nama atau logo, ia merupakan manifestasi bahawa inspirasi kecil dari Melaka mampu berdendang di gelanggang dunia. Bayangkan, pek kecil ini sekaligus menjadi jambatan daripada sebuah kilang kecil di Melaka dan lautan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia. Tiada yang pulang dengan tangan kosong. Cenderamata di sini bukan sekadar barangan tetapi serpihan warisan yang dibawa pulang. Simbol seekor makhluk biru ini bukan sekadar maskot tetapi wajah kenangan beribu anak Malaysia. Di sebalik sebungkus mi segera tersembunyi kisah usaha, impian dan kejayaan. Mami Jonker House adalah bukti bahawa warisan tidak semestinya tua dan kusam. Kadang-kala ia berbentuk sesuatu yang sering kita lupa. Mi segera di tangan dan kenangan di hati. Kenal asal usul, kuatkan jati diri dan jom follow man.